Bob Senju. Seorang lelaki. Ada seorang lelaki yang badannya sangat gemuk, tapi dapat kahwin dengan perempuan tentera yang cantik, yang kurus. Tapi selepas kahwin, bukan tidur bersama bilik, malah tidur bilik berasingan. Yang dia pun dah tahu sebenarnya. Dia pun ambil tahu, dia fikir dia jijik sama badan dia yang gemuk. Yang akhirnya dia dapat tahu kebenaran. Dia sebenarnya kahwin kerana badan dia, bukan kerana badan, melainkan kerana tentang budi sama datuk dia. Yang dia dapat tahu orang yang dia cintai sahabat masa kecil dia. Yang ku sangat rasa terkejut. Dan dia pun apalagi si Bob Senju mahu ceraikan saja. Kata sang bini tidak mahu cerai, padahal tidur bilik berasingan. Sungguh mengecewakan. Dan akhirnya dia pun apalagi tetap buka kedai untuk sahut diri sendiri, buka kedai makan yang sibuk bekerja sampai akhirnya dia kurus, bekerja keras. Dan dia tidak perlu bini dia lagi untuk bekerja. Yang akhirnya pun bercerai juga akhirnya. Yang akhirnya bahagia tanpa bini Bob Senju. Seorang yang pintar yang tidak menunggu-nunggu. Akhirnya dia tahu bercerai yang berkahwin dengan bini yang tidak baik memang tidak bagus. Akhirnya dia sedar juga mengahwin dengan bini itu bukanlah idea bagus. Perempuan itu bukanlah wanita yang baik. Seharusnya dia cari saja wanita lain dari perempuan-perempuan yang suka pada dia. Dia selepas dah kurus nampak handsome yang ditawari berlakon. Si Bob terkejut yang dia tertanya-tanya, tak sangka rupanya orang di sini lebih pilih rupa dari bakat. Yang dia katakan pengarah filem adalah pengarah filem kayu kerana pilih rupa yang bukan bakat. Kerana bakatlah yang buat penonton tertarik, yang rupalah yang buatkan penonton bosan. Begitulah akhirnya filem itu tidak laku sebab bukan saja dia yang tak berlakon, tapi dia juga tengok orang lain lakon dalam filem itu handsome, tapi langsung tak berbakat. Bob Senju, seorang yang pintar, yang genius. Bob Senju, orang yang pintar, yang genius. Seorang yang genius, yang pintar. Bob Senju, orang yang pintar.